Isu perjanjian bernilai 1.1 bilion ringgit kini semakin panas apabila Rafizi Ramli dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM hari ini. Bekas Menteri Ekonomi itu dijadual hadir pada jam 10 pagi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Siasatan ini berkait dengan perjanjian kerajaan bernilai 1.1 bilion ringgit bersama syarikat semikonduktor dari Britain Arm Holdings. Menurut SPRM, setakat ini sebanyak 22 individu telah dirakam keterangan termasuk menteri dan pegawai kanan kerajaan. Malah pembantu Rafizi, James Chai, turut disoal siasat selama 3 hari berturut-turut minggu lalu. Kes ini mula disiasat selepas aduan. NGO yang mendakwa perjanjian itu dibuat secara tergesa-gesa dan mungkin berat sebelah sehingga boleh memberi kesan kewangan kepada kerajaan. Lebih mengejutkan, siasatan turut menjurus kepada kemungkinan konflik kepentingan, termasuk dakwaan ada individu menerima jawatan dalam syarikat asing selepas meninggalkan kementerian. Rafizi sebelum ini mengesahkan beliau akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM dan menyifatkan kes ini bakal menjadi perbicaraan panjang yang menarik perhatian ramai. Menurut beliau, beberapa pimpinan tertinggi negara termasuk Perdana Menteri dan Menteri dijangka akan dipanggil sebagai saksi. Kes ini kini menjadi tumpuan nasional persoalannya. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik perjanjian 1.1 bilion ringgit ini? Ikuti perkembangan lanjut untuk pendedahan seterusnya. Sumber Berita Harian.